Kenapa kita pakai modern braces? Biasa kita cakap dia lebih senang dari segi penjagaan tu, senang maintain sikit, dan juga yang dua utamanya adalah point yang dia lebih kurang tekanan. Kerana apa? Sebab biasanya kita akan pakai dia punya bracket tu, bracket yang macam jenis yang macam slip on tu. So dia tak ada getah-getah untuk pegang dia punya wire tu. So wire tu dia move lebih freely lah. Kita kurang juga rasa sakit. That's why kalau kadang-kadang pakai braces, ramai yang tanya doktor, kenapa doktor saya pakai braces dah 2 bulan tapi tak rasa sakit pun. Tanya mungkin awak pakai modern braces. Lepas tu biasa kalau modern braces ni kita boleh nampak result dia, boleh nampak lah ketara dalam masa few months dah boleh nampak dah. Kadang-kadang tu bila kita bond up tu dah pakai, bulan depan tu kita nampak ada perubahan juga dah. Jadi dia punya result dia tu, gigi bergerak dengan lebih cepat. Sebab dia lebih move freely lah. Kalau tempoh rawatan pula, dari segi self ligating memang dia lebih cepat lah. Kita boleh kata dalam seawal 18 bulan kita dah boleh siap buat rawatan. Kalau yang konvensional ataupun braces yang lama, dia okey juga. Cuma dia punya tempoh gigi tu nak siap mungkin dalam 24 bulan lah seawal macam tu.